ke pukul 4.30 ni, ada rasa macam-macam rasa tu lah. Makan kecil ikan pun ada 3 rasa. Kita dah banyak sangat rasa. Rasa nak balik, rasa mengantuk, betul tak? Rasa gila dah nak habis ni, macam-macam rasa. Betul ke? Apa rasa nak balik kan? Siapa rasa mengantuk kan? Siapa rasa macam telefon tu dah 10 kali dah miss call. Sabar sikit je lagi nak habis lah. Saya tak mahu semanjang pun sebab apa? Apa yang dikongsikan oleh kita punya guest speaker sebentar tadi, itulah perjalanan kita. Okey, perjalanan dalam MBA yang disebut oleh kita punya pengasas. Pengasas MBA, Miss Divorce, tak ajar kita pasal bisnes. Betul tak? Dia tak ajar kita perniagaan, macam mana nak buat PV, nak buat ini dan sebagainya, TikTok lagi tak ada tahu sekali. Dia bagi tahu kita, dia sediakan platform ini di mana platform ini adalah merupakan sebuah perjalanan. Walaupun bagaimana apa saja latar belakang kita, pangkat kita, pendapatan kita, dia merupakan perjalanan. Sebab itulah sampai ke saat ini, sampai ke hari ini, saya masih lagi dalam perniagaan ini. Saya masih lagi membina perniagaan ini, dan saya masih lagi berkongsi tentang perniagaan ini. Ada kongsi. Walaupun mana yang anda lihat sebentar tadi, video saya yang terbaru, itulah kata lambang apa ni? Kata kejayaan, orang kata berjaya. Dapat rumah besar kita memang, tapi sekarang kita semua itu bukan kita punya dalam minda kita, bukan target kita, bukan target kita, sebab kita bukan orang yang dilahirkan dari dalam keadaan duit banyak, harta benda banyak. Kita orang biasa-biasa. Pernah tak kita mimpi kita jadi macam ni? Ataupun pernah tak kita mimpi kita buat bisnes ni? Tak ada seorang pun dia bercita nak jadi MBA. Tak ada orang pun bercita nak buat bisnes ni. Siapa seronok buat bisnes ni? Ada tak yang seronok? Tak ada. Memang tak seorang pun yang seronok. Jadi dah berapa? Tak ada seorang pun yang seronok. Sebab itu hari ini bila kita faham tentang perniagaan, kita akan terus buat sampai ke mana, sehinggalah hujungnya Allah. Sebab apa? Sebab kita nak meninggalkan satu legasi. Jadi MBA ni kita pandang jauh gila. Barulah dia akan bagi kita kekuatan. Barulah dia akan bagi kita semangat untuk berjalan. Kalau dapat duit, memang 2 bulan. Sebab apa 2 bulan? Sebab MBA kalau dapat 3%, baru berapa ringgit? Kalau kita buat konten banyak-banyak, dapatlah banyak. Mungkin dapat banyak. Tapi saya tak pandai nambah konten. Dapat 7 minit tu dah bonus yang pertama. Pergi sana sini, start itu dapat 7 minit. Okey. Sebab kalau kita tak faham perniagaan, kita akan. Tapi saya nampak masa depan saya boleh dapat satu kebebasan yang biasa. Jadi, ada orang tanya saya, MDD ni dah MDD, tapi angkat kereta lagi, angkat BNT lagi, tak bebas juga kan? Sudah. Nak jawab. Rasa-rasa nak jawab. Pergi sana sini, ke hulu, ke hilir, buat seminar, buat itu dan sebagainya. Bebas, itulah topik saya hari ini. Bukan bermakna kita goyang kaki duduk saja depan TV, betul tak? Kita suka buat apa yang kita suka. Jadi saya buat semua ni bukan sebab stres, bukan sebab duit, sebab saya suka sebab ni. Sebab saya masih seronok angkat mereka, tunjuk, buat demo dan sebagainya. Saya masih seronok buat ni sebab bukan kerana terpaksa, tapi kerana saya nak bantu lebih ramai orang budaya. Itulah yang menyebabkan hari ini perniagaan kita kukuh dan lebih bermakna. Betul tak betul? Itulah yang menyebabkan perniagaan kita hari ini lebih kukuh dan lebih bermakna. Bantu lebih ramai orang budaya. Barulah kita akan. Itulah yang. Jadi
tahap mana yang kita nak ambil program sebentar ni. So kita kena ikut sampai habis. Mana masa? Okey, ada 20 minit. So JFN pun bagi tahu kita tentang impian. Tadi sekarang saya cakap sebelum saya jumpa dengan MBA, last orang tanya saya pasal impian saya waktu saya sekolah rendah. Siapa yang hilang sebelah tanya tentang cita-cita dia, nak jadi apa, nak dapat sertifikat apa, kerja dia nak beli, kan? Buat makeup dia, ada tak? Saya rasa tak ada. Last lama sekolah, cikgu saya tanya nak jadi apa. So kita jawablah jadi cikgu, jadi doktor, engineer. Tak pernah mimpi jadi orang kaya, tak ada. Freedom, semua pun tak ada, memang tak ada. Jadi impian kita belajar dalam kita yang paling mahal. Okey, paling mahal, paling bernilai. Sebab bila kait hati orang tanya, kalau tak buat itu, rasa-rasa ada lah orang tanya. Takkan ada seorang pun yang akan tanya kita pasal apa yang akan berlaku kalau kita jadi babu. Kalau kita di babu dia, tak apa lagi kita berusaha. Tapi kalau kita diambil Tuhan, apa cerita? Hari ini kita tengok orang kan, tak kena kat kita, happy semua. Tapi bila kena kat kita, baru dapat. Jadi, so kalau akhirnya kita hari ini orang tanya kita pasal, jadi bersyukurlah. Sebab apa? Ada orang cakap kepada masa depan. Okay. Seterusnya, inilah nadi perniagaan. Oleh yang demikian, bila kita tengok kat sini, MBA menyediakan satu platform untuk fundamental perniagaan, harapan untuk semua, untuk kebebasan. Jadi, sesuailah dengan apa yang kita perjuangkan hari ini untuk menghadapi kebebasan global. Betul tak? Semua orang nak bebas kan? Walaupun apa yang kita ada hari ini, duit dah banyak dan sebagainya, tapi kita belum tentu bahagia. Sebab apa? Sebab seperti mana saya kata tadi, kebebasan kita seronok dan buat apa itu. Hari ini kita lebih banyak pun tak esok, kita tak payah fikirkan, tak payah pergi kerja dan sebagainya. Tak boleh. Selagi kita tak uruskan kehidupan kita, selagi kita tidak akan bebas lama-lama. Maksudnya yang saya sebut tadi, kita berjaya kerana kita menjayakan orang lain. Jadi kita ubah. Jadi saya ubah diri saya. Saya gunakan kereta ini untuk start berjumpa dengan orang. Saya gunakan apa yang ada, tapi kita buka lagi. Tak perlu buka kereta yang besar dan sebagainya. Tak perlu lagi buat begini. Gunakan apa yang ada. Kereta ni dah buat pergi kerja, kereta ni dah buat kat barang, kat puyuh, buat macam-macam. Sampai kursi tu tak nak perlu. Pergi ke sana dan ke sini. Dengan kudrat. Nampak? Ini kita sebutlah momen yang paling indah dalam perniagaan, dalam hidup saya, yang menyebabkan hari ini saya berdaya berada di atas untuk bercakap kepada anda. Inilah titik tolak perjuangan saya dalam perniagaan. Inilah momen yang paling dahsyat, yang paling indah, yang paling hebat. Saya berasa dalam hidup saya. Setiap ujian datang, cabaran, suka, duka, macam-macam. Banyak tak? Dulu sampai lori yang tak berkantong-kantong, serika ni penuh. Bukan saya ambil stok, saya tak ambil stok. Semua ni saya anda, bila anda, orang anda semua tak ada bagang, ada game, apa lagi? Macam-macam lah. Yang tu okey. Alhamdulillah saya boleh harungi dengan jaya. Tapi satu dia saya paling menuntung jiwa saya. Bila fakta barang, saya masuk saja. Ada sebelah saya, tak punya saya. Punya dekat belakang. Itu yang paling menuntung jiwa saya. Apa yang berlaku? Ujian yang paling besar dalam hidup saya. Apa yang berlaku? Rasa kesal. Rasa-rasa. Rasa-rasa.
dahsyat. Sebab post-mortem. Sebenarnya post-mortem. Post-mortem. So, betul tak? Kita tengah post-mortem. Esok bila ada orang lagi nak hantar dalam konteks dan sebagainya, baik lagi. Sekejap ke-gaduh. Lepas tu dalam kita post-mortem lagi, bergaduh lagi. Benda yang sama. Masing-masing nak menegakkan kehebatan masing-masing. 3 tahun. 3 tahun dia tak lama. Semua sudah berlalu. Sekarang kita enjoy. Okay? Jadi 2013 saya mula punya perniagaan. Saya cerita sikit kisah kejayaan satu supaya ada nampak macam mana kehidupan kita yang sebenar. Bukan orang kata kita just nampak yang dia buat, sekadar buat, bukan. 2014, silver, 2015 platinum, 2015 juga Founders Day. Kat sini kita nampak pin sebenarnya itu duit. Sebab kita kena kejar pencapaian kita. Kenapa? Bukan kita kejar semberonok, tak. Kita kejar dengan betul, dengan structure, ikut upline, dengan sektor yang betul, dan waktu ini pendapatan hampir 100 RM1,000 untuk bonus tahunan dan keseluruhan pada waktu. 100 RM1,000. Itu pun dah menggigil tau. Tengok duit. Bayangkan 2013, 2014 kita ada duit 6 akal. Kalau dulu kerja, tak dan hari yang kedua dan ketiga, dah tinggal RM30. Masuk hari pertama, dah keluar, tengok dalam akaun RM30-40. Masalahnya tak besar sangat. Tapi lepas 2 tahun, tengok 6. Takut. Lepas tu apa yang berlaku? Saya pun berhenti. Sebab apa? Sebab kita dah nampak. Tak pernah kecewa sampai hari ini, alhamdulillah. Walaupun ada keputusan yang dahsyat, luar biasa saya. 2016 nampak tak? The power of determination. Nekat. Tu suka lagi. Dapat Ruby, Sapphire, Founder Sapphire, Emerald, Founder Emerald. Cuba kira berapa banyak duit. Tadi dah ada 100 lebih kan? Tambah lagi 400,000. Tambah lagi 400,000. 2016. Daripada 30 ada 400,000. Macam mana rasa? Betul. Hujung bulan 30 ada. Sebelum buat FP, saya pun gigil, takut. Terlalu banyak. Lepas tu pula 2017 tukar lagi. Nampak dia punya perjalanan macam mana. Dapat lagi 300 itu. 2018 tukar lagi. Tukar lagi dari Founders Diamond. 2019 tukar lagi. Tiada tahun tukar. Sana. Tak belajar lagi. Mesti nak kan? Tak sekali fikir lagi kan? Lepas tu apa lagi? 2021 tukar lagi. Ini semua adalah satu bentuk yang saya rasa macam tak percaya. Hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Tak pernah mimpi kita dah dapat setakat. Tak pernah mimpi. Serius. Cuba kita tengok berapa. Tadi dapat RM1,000. Diamond juga dapat lagi RM100,000 lebih. Founders dah dapat lagi RM100,000. Dapat lagi sampai dah Founders, double diamond dan double diamond. Waktu ni saya dapat RM1 million. RM1 million. Dapat freedom lagi. Memang freedom itu. Tak tahu nak cakap. Punya dahsyat. Kalau kita tak buka minda kita lagi, tak buat betul-betul, saya tak tahu nak cakap. Tak tahu nak tunduk lagi lah. Ranking bukan kita. Banyak kali saya
usaha kita umur 50-60, kita kena kerja lagi, betul tak? Kerja lah apa saja kerja, termasuklah kerja-kerja yang kita rasa tak sanggup. Okay? Kita bukan nak minta, tapi itu reality. Kita boleh pilih nak buat apa, dengan siapa, bila-bila masa, tak perlu risau tentang duit atau masa, boleh pergi mana. Itulah arti sebenarnya kebebasan yang ada dalam perniagaan. Betul ke betul? Siapa nak angkat tangan? Saya panjang ke saya pendek? Apa lagi? Tidak lagi bekerja kerana terpaksa. Dan saya cakap tadi, seronok tau angkat, buat demo, bawa saya ke seronok. Kalau dulu memang menyampah, memang tak suka, memang geram, memang nak marah. Tapi sekarang seronok. Buat apa saja pun akan seronok. Betul tak? Susah macam-macam pun tak dapat. Berjuta-juta macam seronok tak? Orang tak seronok bila susah-susah, tapi orang tak appreciate, orang tak kasih, orang tak bagi lagi. Itu yang tak seronok. Kita hidup dengan tenang, bukan buat bisnes tenang-tenang. Betul ke betul? Kalau buat bisnes tenang-tenang, bahaya. Siapa hari ini dia buat bisnes tenang-tenang kat tangan? Dah tak mengaku dah. Tapi saya baca dekat Facebook, ada orang buat posting, nak tenang-tenang je sekarang, tak nak orang push. Tak apalah, tenang nak buat kat sana. Semoga tenang dan kekal awal tu di sana kan. Bahaya. Itu bukan positif, itu negatif. Itu racun yang dimasukkan dalam makanan kita yang kita tak nampak. Sedikit banyak dia dibarah dalam kehidupan kita, akhirnya dia akan merosakkan kita. Bahaya. Tenang tak? Saya malam ni betul-betul saya cakap, bau sekali saya masuk malam. Saya tak mandi pun. Budak-budak je mandi. Itu pun masuk sebab saya nak cuci. Saya duduk kat sini, saya tengok air jatuh je. Itulah nilai dalam kehidupan. Bukan sikit duit. Itu saja dah dekat sekali untuk tengok air jatuh je. Freedom tak? Tidak. Hari Isnin, hari Selasa, saya pergi jogging, saya pergi buat bakti, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Hari Sabtu dan Ahad kita buat seminar ke? Boleh fokus pada keluarga, kesihatan, spiritual, impian pribadi tanpa diganggu tekanan dari keuangan. Income passive sahaja boleh beli kos hidup. Tak tahu nak beli apa lagi, tak tahu nak main apa. Saya kata itu nak kita beli satu piano 14,000, tak puas. Kalau boleh tengok TikTok saya, Fauzana tekan-tekan. Okey, buang lagu tu. Baru tahu bunyi dia macam mana. Bisu. Tak pandai main. Beli dulu. Jangan nyesal. Bukan nyesal tak beli, betul tak? Beli. Memang duit. Tak tahu nak buat apa. Boleh menantu bila masa. Sebulan saya mengerjakan dan menggunakan kepada haji pada bulan 6, perniagaan saya makin meningkat. Boleh saya makin banyak. Dan perlu tak terbukti. Alhamdulillah syukur pada Allah. Hidup dengan misi, bukan dengan rezeki. Nampak tak? Kita hari ini dah ada satu misi. Kalau dulu kita tak didedahkan dengan mindset yang berkembang, grow mindset, generasi hidup dan dunia kita hidup untuk makan, pakai, bekerja, hidup, esok ulang punya yang sama. Tapi hari ini kita hidup dengan misi kita untuk bantu lebih ramai orang. Saya buat rumah ikhlas, ada ruang untuk meeting, ada ruang untuk buat aktiviti. Seronok. Ramai-ramai boleh datang, ada partition, boleh tak bercampur dengan keluarga dan sebagainya. Seronok. Ada masa untuk pilih impian orang lain pula jadi mentor dan mengucap kepada jaya jalan hidup. Rumah besar, semua orang nak, betul tak? Ini bukan rumah saya, rumah Malaysia. Tapi ini lagi besar.
lagi besar impact dalam kehidupan, bukan rumah. Kalau hari ini kita masih tak menjaga passive income, legacy income, bahaya. Sangat-sangat bahaya. Sebab kita hidup dalam risiko. Jadi ultimate goal kita balik daripada program hari ini bukan duit, bukan harta, bukan rumah mewah dan sebagainya, tetapi adalah yang paling menentukan tahap kebebasan hidup kita adalah income passive. Macam mana nak dapat income yang passive? Boleh tanya apply sekarang, esok ataupun dalam seterusnya. Jangan senyap. Tanya macam mana nak dapat income passive yang macam saya sekarang. Kita akan tunjuk satu persatu. Active income, satu je warna. Memang banyak. Kalau orang pandai buat konten TikTok, alhamdulillah bagus, boleh dapat income banyak. Tapi ini lagi bagus. Nampak? Ini lagi bagus. Dalam satu tahap yang berwarna kuning dan warna-warna yang lain itu lagi bagus. Sebab apa? Itulah pendapatan yang passive. Akhirnya yang warna yang ungu tadi itu akan semakin mengecil. Mengecil bukan bermakna income makin kurang. Mengecil bermakna kerja kuat kita, usaha kita, performa kita makin kuat. Kita akan enjoy kehidupan, masa kita lebih, keuangan kita lebih, semuanya lebih. Itulah ilmu. Tepuk tangan sekali. Perbezaan pendapatan semasa saya kerja dan semasa selepas saya buat bisnes saya beri banyak sangat beza, terlalu banyak. Kalau tengok kat sini kan, tahun yang ke-7, 2017, 2018, 2019, 2020. So daripada 2013 hingga 2020, 7 tahun untuk mencapai tahap sebagai seorang, tak tahu nak cakap, saya pun segan nak sebut, tapi kena sebut. Saya seorang jutawan lah, betul tak? Okey, okey. Saya pun segan nak sebut, tapi kena sebut lah. Sebab kita pun tak tahu yang kita ni boleh jadi jutawan. Kalau campur-campur kat situ, saya ke 2021 pun dah lebih daripada banyak lah. Jadi kerja hati kita untuk saya hidup. MBA untuk kali hidup. Jangan bagi alasan. Kalau bagi alasan tak boleh buat MBA sebab kerja, maknanya dia tak ada masa depan. Betul? Itu yang saya kata. Sebab kerja kita macam di hujung tatu. Anytime saja dia kerja. Telur di hujung tatu. Betul tak? Sebab bukan kita punya. Bukan kita punya. So kita kena pick our own life, our own income, our own masa kita sendiri. So gabungkan keduanya di peringkat awal sampai ini mampukan kita. Kena gabung. Dua-dua kena buat. Kerja bagus, buat ilmu lagi bagus. Okey. Boleh tak boleh? Tak perlu berhenti je. Teruskan. Jadi hasilnya setelah kita mencipta kehidupan kita yang baru dalam perniagaan, kita upgrade kehidupan kita. Rumah pertama saya, so anda pun sama. Kalau saya boleh, anda juga pasti boleh. Cantik tak rumah ni? Cantiklah, syukur alhamdulillah. Kondo mewah yang tak berapa mewah. Lepas kita usaha duduk bawah. Okeylah, ada tak progres, kemajuan tu kan daripada atas duduk bawah. Lepas tu kita tukar lagi, upgrade lagi, rumah yang lebih selesa. Betul? Sikit. Rumah yang lebih selesa, tukar lagi, rumah yang tak tahu nak cakap selesa. Saya kemampuan pasal saya nak rumah yang macam ni, ada bola okey. Rumah ni bahagia 3 juta kan, tapi bayaran bulanan hanya 3,000 sahaja sekali. Okey. Macam mana saya boleh bayar 3,000 ringgit? Tanya apa? Macam mana boleh bayar 3,000 ringgit?
So apakah kepada kita tak boleh? Adakah ini akan terjual? Akan dilelang? InsyaAllah dia akan menjadi ikon kenangan sampai di bila untuk generasi yang akan datang. Itulah dia. Tak perlu kita risau. Hari ini kalau anak kita gaji RM5,000 boleh benda tak rumah ni? Kalau anak gaji kita gaji RM5,000 boleh benda tak rumah ni? Tak boleh. Bil api saja RM2,000. Air saja RM300. Dah RM2,500. Campur dengan orang cuci malam RM500 bulan. Dah RM3,000. RM3,000 untuk basic saja. Belum campur-campur kulit dan lain-lain dan sebagainya. Maksud saya dah nama. Okey? Okey lah. Keluasan rumah ni 13,000 square feet. Atas bukit dapat semua ciri yang saya nak. Inilah kebebasan yang jarang dicapai di Angkor Freedom yang ada dalam perniagaan. Dan MWay adalah platform yang membuka pintu ke arah itu untuk mereka yang sanggup berbuat. So dari fighters ke jadi fighters. Okay. Travel, business class, boleh sekadar. Bukan kat Malaysia, kat Sweden. Ada sijil certified that kalau Tuan Abdullah has entered India at 15,000 feet, 15,000 kaki, elevasi yang paling tinggi. 10,000, orang itu 5 kali, orang itu 5 kali kaki. Ini bukan betul, ini murni. Beranilah sahut cabaran. Bina perniagaan ini berkumpul. Anda nampak orang lain balik ke depan. One day anda pasti balik untuk berkata sejahtera. Mati pula sebenarnya takut. Jangan tak siap yang mati. Anda tak boleh cukup. Cukup. Ruang kelasnya kali dah pernah menang. Coba lakukan. Minta ampun, minta maaf. Diberi pilihan 2 kali, saya tak kata dulu. Alhamdulillah, sebaik ini lagi. Kita dunia, nampak banyak lah, nampak dunia. Ini non-cash award tau. Apa maksud non-cash award? Travel ni bukan duit kita. This is another reward from MWay. Boleh tengok kat sini 12 tahun saya dalam perniagaan, satu dunia, almost satu dunia, Barcelona, Istanbul, semua dah pergi, Paris. Subhanallah, Masya Allah. Kalau saya tahu nak cakap apa. Kan, sampai saya pun nak cakap pun tak cakap dah. Kan, benda sama diulang-ulang cakap. Kan, sampai keluar urat. Kan, punya dahsyat. DI, Diamond Invitational. South America dah pergi, New York dah pergi, Las Vegas dah pergi, Alaska tu dah pergi, V3 insyaAllah akan besok. Dan saya ucapkan tahniah kepada New Diamond Leader, Saudara SD dan Cik Rizal. Terima kasih, New Diamond Leader. Saya akan bersama-sama saya pergi ke Victoria Mall, Zimbabwe, 2026. Biasa. Pengiktirafan. Dah berlaku. Letak gambar kat billboard. Berapa banyak nak bayar? Tak pernah mimpi gambar kita dekat billboard yang paling besar dekat Sungai Besi. Recognition. Ada muzik tak? Katakan. Perdana Menteri pun kereta tak boleh masuk dalam. Orang MWay tak boleh masuk. Kereta hati dekat letak stage. Nampak tak? Bawa ke depan stage.
Thank you, my friend. Dibukukan lagi. Satu dunia tengok baca kisah kejayaan kita. Buku ni dihantar ke Indonesia. Dihantar ke semua yang ada cawangan ilmu. Sudah tengok gambar kita, buku kita, kisah kejayaan kita ada dekat Australia, ada dekat China, ada dekat Korea, ada dekat mana-mana. Dahsyat. Bukan dekat kampung gajah dia. Kampung gajah senang silap. Bukan dekat Kota Baru je. Bukan dekat Bangi je. Kalau tak? Shopping, tak ada orang hari Isnin, buatlah apa yang kita suka buat. Bila ada kebebasan, kan? Goal setting, last but not least, sebelum saya mundur, sebelum kita wrap up, jangka pendek. Masih sempat. Sebab apa kita berada di fiziknya? Anda tengok dekat sini, bila ambil gambar, tak sempat kita nak urang gambar, tanya upline. Macam mana hari saya nak Q ni masukkan 5%, 6Q 10,000, 7Q 9,000, 8Q 12,000, 9Q 15,000, sampai 12Q plus 200K lebih 28,000. Masih sempat, semua orang masih layak. Baru bulan yang kedua, performanya PY205, PY206. This is short term target untuk anda. Kalau saya boleh, anda pasti? Yes. MUI dah sediakan. So, para daerah sekalian, sebelum saya mengakhiri, bukan simbol tapi perjalanan ke arah kebebasan masa kewangan dan gaya hidup yang luar biasa. Kejapin bersamaan kejar kebebasan ini. Kita kena kejapin kita. Kita kejar. Bukan kita buat santai, tenang-tenang, slowly, buat surely, tapi kita kena kejar. Kenapa kita kejapin? Itulah kejayaan kita. Kita kejapin, kita bantu orang lebih ramai. Sebab itu kita kena kejar kejayaan kita. Kalau tak kejar, impian itu akan semakin jauh dan semakin hilang. Confirm. Sebab apa? Kita dah tanam satu mindset. Buat tenang-tenang. Kejar dengan tindakan, bukan tunggu. Buat dengan konsisten, bukan ikut angin. Jaga bulan ini, jaga masa depan. Masih baru lagi, portfolio yang baru. Tak kejar kita. Kita kena kejar usaha hari ini adalah harga untuk bebas kehidupan hari yang esok. InsyaAllah 2029 kita jumpa di Lang. Kita jumpa di Lang. Kita jumpa di mana?